Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi kat korang semua. So hari ni kita orang nak pergi mana? Cuba teka. Kita orang nak pergi Zoo Negara. Kita orang nak claim tiket birthday. Kita orang punya birthday pula kebetulan bulan yang sama, April. So boleh claim dalam masa sebulan. Okay, jom ikut kita orang pergi Zoo Negara. Okay, kita orang dah sampai kat Zoo Negara. Dekat mana, Dik? Kat mana ni kita? Adik, kat Zoo Negara. Berdua je kita orang hari ni. Okay, apa perasaan awak nak pergi Zoo Negara ni? Tak sabar nak jumpa panda. Tak. Seronok tak? Ya ke? Berdua dengan mama je kita sesat ni macam mana? Tak apalah. Ni kita sesat macam mana berdua ni? Ya Allah. Tidur lah kat sini. Janganlah mama yang tak pernah. Okey. Kita try lah. Kita kat sana. Waktu balik abang. Balik. Ada yang rombongan juga pergi Zoo Negara. Sini. Dia kata kat belakang ni boleh tembak kat sini. Ya. Belakang. Adik. Nak gambar. Ni claim hadiah jadi, Dik. Ya, tiket percuma. Kita nak claim sekejap. Ni Milo. Kita orang nak claim. So, kita orang nak tunjukkan kita orang punya IC. Apa ni? Tak payahlah. Tunjuk IC. Okay. Sekejap lagi tunjuk haiwan dia. Kita orang dah dapat. Pegang Dik. Nak gambar. Ni, kita orang dah dapat tiket. MC dia apa? MC dia budak. Ni budak. Lagi satu. Untuk dewasa. Okay. Ni mah. Kita pakai gelang dulu. Kita tak pakai lagi. Kan jap. Masuk je, tak payah scan. Okey, terima kasih. Didi, dah sampai Zoo Negara. Ini Dik, kedai ni daripada zaman Along lagi. Ya, pernah. Dah sampai Zoo Negara. Sepanjang ni pun tak jangan Mesti Mama nak kena record. Ni kita nak pergi mana dulu? Zirafah. Zirafah? Sekejap, kita ada mula-mula apa? Zirafah, Dik. Panjang dulu lah. Mana? Jom dulu. Okey, ni dia punya ni. Peta dia. Satu barang. Satu barang kat sini. Ada? Ni satu barang. Okey, budak ni dah tak sabar nak tengok yang mana. Panda. Mana panda? Panda. Siapa panda? Sabar. Cahaya. Tak nampak. Dia kecil.
Mana panda dia? Tak Mana nampak panda? Mama. Tak ada lah, Ma. Saya tak nampak. Mana? Oh, ni kopelais beruang. Maksudnya Oh, beruang ada panda ada kat sini. situ. Itulah. Dah, jom. Ni lah, Ma. Rimba. Ni rimba, Dek. Okey. Rimba Biodiversity. Ini. Oh, ni untuk cicak, katak, kalajengking. Okey, ni tempat pertama kita orang pergi. Apa tu, Dik? Tak gambar. Ni Mama tengah gambar. Ni katak. Besarnya katak dia. Ni katak bertanduk. Tunggu. Nampak tu? Tengok dia macam daun. Nampak tak macam daun? Memang macam daun. Macam daun. Macam kita pun tak tahu dia katak. Tapi sebiji macam daun lah dia punya tu. Daun kering tu. Saya tak tahu macam mana kat mana. Daun kering kan? Pahatlah semua haiwan. Nampak tak? Katak macam daun kering. Mana dia? Mana dia? Ni Mama tak nampak pun. Sekejap. Dia zirafah. Kita orang pergi jumpa zirafah. Ziraf lah, Dik. Dia datang, Dik. Dia datang kiri sana. Dia datang. Hai, saya Syadia. Dik, tak gambar dengan Dik? Okey, kita pergi tengok lain pula. Bye zirafah. Bye zirafah, Dik. Zirafah tengah makan lah, Dik. Nampak tak? Tinggi dia berapa ni? Tinggi dia. Kita tengok zirafah punya ni. Ni dia punya ni. Baca. Zirafah punya apa ni? Baca. Haiwan 25 tahun average dia. Apa ni, Dek? Kematian dia. Tak, hidup dia. Apa ni? Haiwan tertinggi di dunia. Tumpuk badannya sebagai cap jari manusia. Kita tengok adik. Makan ke? Seekor je ke, Dek? Dia seekor je. Ya. Aku rasa besar kat dalam ni, Mak. Adik, tengok, Dek. Tape. Tu apa nama dia? Tape. Duduk sini. Okey. Ni adalah binatang yang nama Nama tape. Tape. Apa? Flamingo. Ni sesat. Ni sesat flamingo terbang. Sana tau. Ya, dia terbang. Dia ni suka sangat. Sesat tu tak. Tape. Ni besar je badan dia. Tape, kamu kenapa? Ni macam gajah mah. Tapi dia macam panda. Sekejap, ni sesat tau. Sesat. Ni dia punya, Dek. Dia punya tu ke? Ni. Ni dia. Nama dia apa? Dia baca. Warna dia apa? Okey, lepas tu?
bertukar menjadi hitam dan putih macam usia. Berapa usia dia? 7 bulan baru dia bertukar pada hitam. Hitam putih. Hitam dan putih. Waktu dia kecil, dia lahir warna coklat kemerahan dan bintik-bintik belang putih. Okey. Badan berbentuk. Putih. Ada memang betul lah, Mak. Memanglah dia. Okey, faham. Cantik lah, Mak. So, kita baru nak pergi ke Flamingo. Adik, tengok adik. Mak kata dia gajah. Kat sana tu, kat belakang. Sekejap, kita cari gajah tu. Tak gambar dengan Flamingo. Adik, tak gambar. Dia tengah-tengah ni. Dek, cepat. Tak apa, dia je. Okay, 1, 2, 3. Okay, jom. Besar, nampak tak yang warna putih tu? Putih tu besar lah. Korang tengok. Beza kan dengan lain. Mungkin dia daripada Maisuri. Dek, Kak Ngah, dek. Kak Ngah. Kak Kau Ngah. kena Ni langgar. Flamingo. Kak Ngah bangau. Dia tidak pegang dia. Ni, dek. Ni kaki dia, dek. Itu kenapa Push. Ni burung kasawari. Ingat baca. Wah, 50 days je. Hidup. Incubation period 50 hari kat sini ke apa entah. Kasawari boleh berlari. Nampak? 50 kilo. Boleh melompat setinggi 7 kaki. Telur kasawari berwarna? Mana tu? Mana? Warna hijau. Nampak tu hijau. Mana hijau tak nampak pun. Tak, sini dia tulis. Oh. Nampak tak dia dekat situ? Mau buah-buahan dia makan. Nampak tu? Tu dia kat situ. Dia duduk, dek. Dia tak nak bangun. Dia pun malas. Dia malas. Dia pun malas. Gajah tak gajah. Mana gajah? Ni lah Masa nak tengok ni. Tak boleh masuk, dek. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Boleh. Mana ada orang masuk kau ni? Itu tak ada kecemasan lah. Tengok tepi tu dia kata apa? Bukan itu tak ada kecemasan. Buat apa je tu? Kalau Abang nak tengok. Mana ada orang masuk semua nak ikut sini? Apa jepit? Cuma nak dimasuknya. Merak bang. Ni merak, dek. Cuba buka dia punya tu. Kita nak buka lah, dek. So dia buka merak dia. Dia punya apa tu? Ekornya. Tak dengar ke? Mak merak kecil ke? Tak. Tak berat dia takut tau. Dia tak gambar. Mana masih ni? Ni, Ma, ni buka. Masuk. Takut ni. Masuk. Elok dia kata apa ni? Boleh licin. Perlahan-lahan. Ma, ni baru dah video, Ma. Taklah ni. Tak tahulah dia semua dia ada. Tadi ni. Bab. Tu yang tahulah. Nak cakap pun. Banyaknya. Ayam lah, Ma. Okey, keluar. Yang ni tak ada. Masuk. Ni tak Tolak. Betul tak? Ayam. Depan-depan kita. Ayam. Kat sini jumpa ayam. Ni takut lah, Ma. Namanya letak utir. Tu. Bunyi Ni ayam. rainbow. Dia nak tak gambar lah rainbow ni. Rainbow. Tak dalam ni. Mesti pusing ke ke? Rainbow. Namanya tak jumpa ayam. Rainbow. Rainbow weh. Rainbow.
Ni bagi tahu bangun pagi, bangun pagi. Tidur dia ni. Hai, tiba-tiba ada buah-buahan ni. Ni takut. Ni mak telurnya. Kan. Biasanya. Mak burung hantu mak. Burung ada. Merah. Ini tak. Ya, Mama tengok tu burung tu. Mana dia? Twinkle Hornbill. Burung hantu ni. 这里有 hornbill， Mana 我刚看到 hornbill 在哪？ Twinkle Hornbill. 在挺出彩，hornbill 在那个楼。 Enggang kedut. Dik, namanya enggang kedut. 看到彩没？你没看到 hornbill？ 它的 camouflage 很好， Mana dia? 在角落那里它有在动。 Menyorok eh, Dik. Tak ada. Memang lah. Dia ada burung hantu nampak tu, Dik? Bukan. Macam burung hantu. Dia Ketupat kutuku namanya. Dia kan tidur. Ni, Dik. Dia makan apa tu? Oh, ni makan apa? Sedapnya kau makan. Dia tengok cantik lah warna dia, Dik. Cantik. Dik, tak nampak dia mana goreng. Kat tepi-tepi rumah je mak. Ya. Tu. Mama, yang ni macam bentuk ayam goreng kan mak? Yang goreng. Kan? Ni apa nama dia? Tak tahu. Namanya Punai gading. Punai gading ni burung. Ni tak tahu burung apa ni, Dik. Tak, Burung kau apa ni? Tak tahu. Bentuk macam ayam goreng. burung apa? Ayam goreng. Syifa cakap ayam goreng. Ayam goreng. Dia ada. Betul, tengok tu burung tu. Nah, ni burung-burungnya. Punai gading, tiung mas, lady emat. Tak nampak mana satu dah burungnya. Dah Tu terbang. mak burung. Dah terbang. Oh, Dik. Mana nama dia lady. Masuk dinamakan Supernal Sarah mak. Apa tu dia? Sarah. Nama dia Sarah mak. Sarah mana? Dinamakan Supernal Sarah. Sempena Sarah Amherst, wakil British yang menghantar spesies Wakil. spesies pertama ke Eropah pada tahun 1828. Inilah burungnya yang tu. Mana tadi tu? Tu. Tu adalah dia. Kenapa dia suka pusing-pusing? Kau tahu Inilah dia dia. pusing-pusing. Tak tahu apa dia nak. Dia pusing-pusing lah. Jom. Pening dia tengok hari ni. Apa yang goreng lah? Ayam goreng. Ayam goreng. Ya, kita masuk ni. Boleh dulu. Kan dia tadi tu. Dah makan di belakang. Ni apa ni mak? Gajah mana? Dik, tu jalan je, Dik. Mama Apa tak tahu. lagi jaga kat belakang kat mak? Tak ada. Kuang raya. Kuang raya mak. Kuang raya. Kuang Raya. Rangga lah. Oh, taklah dia burung lah, Dik. Macam mana burung ni? Nampak ni, dia burung macam burung. Serama-rama lah. Tak nampak dia kat dalam. Ini jantan mak. Tahu mana dia? Tengok morok. Ini singa panda boleh dia. Alah yang nak pongsi. Comel, kecil. Itu burungnya. Kalau tekan ni nak kasih tu. Kalau abang tekan ni. Abang tekan. Nampak tak rusa tu? Macam kucing ni. Rusa bintik namanya. Tu. Raja dia tu mah. Raja dia. Dia dah keluar, dia cari makan. Tu, nampak ramai-ramai tu. Apa? Nampak tu. Oh, cantik tengok dia putih bintik Rusa dia. ni Dik. bahaya. Oh, bintik dia. Dia tanduk nampak tu. Yang ada tanduk tu jantan. Oh. Yang tak ada tanduk tu betina. Oh.
Dari tanduk tu jantan. Hmm. Oh, faham. Hmm. Pagi ni boleh tengok ke? Boleh ke dari sini? Tu nampak tak? Abang nampak? Mama nampak di sini, Dek. Ni dia tengok cepat lah. Nampak tak? Mana dia? Mana dia? Dah, jom. Oh tu, yang masa nampak. Dah zoom tak nampak pula. Tu. Jom. Sini ke? Ini apa? Sini pun harimau juga. Dia ada makan, dia kan dah tak ada. Ni tiger lain lah. Oh, ini cheetah ni. Mana? Ini cheetah. Tu. Ini cheetah, mana cheetah? Cheetah. Cheetah. Tu pun. Cheetah. Oh tu, Dek. Ada botol-botol. Mungkin dia tempat mainan dia kot. Yang ada botol biru tu. Apalah dia main tu kan. Ada tak nampak tak ceritanya? Tak nampak. Tak ada lah. Don't reach out your hand or I will bite. Nampak? Dia akan gigit. Dia kata. Kita dah gigit. Raja Cheetah mempunyai King of Cheetah. Terendak ancaman. Baca, cuba baca. Raja Cheetah mempunyai bulu yang tebal, gelap banding dengan cheetah lain. Mampu melihat sejauh 5 km, itu tidak akan mengaum Terendah seperti singa. ancaman. Dia tak mengaum macam singa-singa yang sebelum ni tak mengaum. Dia macam baik-baik sikit. Ah. Pengen harimau Oh, betul-betul pucuk tadi mah. Kenapa dia macam tu? Mana mama tak nampak ceritanya pun? Kat dalam ni kot. Tidur. Dia malas. Ya, apa ni? Tangan balik. Baik. Harimau gagak putih. Warna dia warna betul mata biru. Kekurangan pigmen gelap pada bulunya. Terancam. Dek tengok dia di dalam tu, Dek. Dalam air tu, Dek. Ma terancam. Ya. Ma. Dek, di kat dalam tu, Dek. Takut nak mama. Dia duduk dalam air. Kita nak menuju ke mungkin tempat panda. Budak ni dah tak sabar, Dek. Tak sabar sangat dah. Nak jumpa panda dia. Tengah mencari tempat panda. This way. Ma. Dek, ni. Jom sini. Dalamnya apa? Sini lah, Ma. Kata nak pergi panda. Memanglah si Gajah. Gajah lah, Dek. Kat situ Kalau dia gajah. panda. Yelah, mana-mana tak tahu kat panda. Okay, kita sekarang ni di sini. Tadi kita kat sini. So kita naik, kita nak pergi kat panda kat sini. Kita baru sebelah sini. Maksudnya seperti panda ni monyet. Lepas tu monyet kat atas. So asalnya kita boleh lalu ni. Kita tadi kita ziraf. Mana ziraf? Tak masuk tu, masuknya pergium. Tak nampak pun. Pintu masuk itu B, itu pintu masuk B, kita pintu masuk A. Tu kita pintu masuk A tu. Lepas tu kita jumpa jiraf. Kita naik. Kita dah masuk yang ni, kita mula-mula masuk sini. Ni. Kita naik. Sekarang kita kat sini. Sini. Kita nak menuju ke sini. Kita kat sini kan? Tanya, panda kat mana? Panda kat sini. Ni monyet sana. Mana kita sekarang ni di? Tak tahu kita kat mana. Kita kat kerbau ni kan? Mana? Kat sana. Ni lah, ni. Cepat. Ni gajah. Kat sini lah kerbau ni. Tengok mama apa Ni ni? kerbau. Lepas ni panda. Jom kita. Dah. Mama rasa panda kat mana? Sabar, saya tengok balik.
bukan panda lah. Ni bukan gajah lah, Dik. Ni badak sungguh. Sekejap. Kakak yang dah gambar tadi tak jenis tu. Yang ni. Oh, Badak tak sana. badak sungguh, Dik. Besar tak? Besar kan? Nampak? Besar. Buat ni seekor lagi sana, Dik. Oh, besar. Besarnya, Dik. Okay, kita tengok map ni. So ni kita kat berada kerbau. Ini badak sumbu. Tadi ni kerbau dekat kat sini. Tadi kerbau sini kan? Kerbau kat situ. So kita sekarang ni dekat badak. Badak sumbu putih nama dia. Manda. Dah ada tu. Okey, ni badak sumbu. Okey, yang ni. Badak sumbu putih Ini hampir namanya. ancaman. Tengok merupakan mamalia darat kedua terbesar, nampak Dik? Buat daripada keranti iaitu bahan yang sama. Pada manusia. Dia punya penglihatan yang lemah tapi dia bau dia. Penglihatan dia lemah. Memang kan? Dia tak berapa nak nampak orang. Oh, dia butuh sikit lah. Tetapi dia kalau tu dia akan sepak. Kita tak cuba kak. Jom kita pergi seterusnya. Kita terus pergi ke Panda. kita mencari panda sebenarnya tapi tadi kita tak jumpa lagi panda ni sebenarnya. Oh, ni ada tempat untuk siapa yang nak makan. Kita sewa. Siapa yang nak makan bayar. Ni adik kuda, Dik. Kuda belang, Dik. Aku rasa map dia tak ikut macam ni kot. Ni kuda belang. Mana kuda belang? Tak nampak kuda belang. Kuda belang tak nampak. Ada zirah. Ada zirah. Ni tempat untuk menjamu selera. Alamak. Ha? Panda. Oh, Dik, macam mana topi ada ha? Oh, topi panda ha, kena banyak je. Kita tengok masuk dalam. Masuk dalam tu. Tengok ada berapa. RM9 nak. Apa topi? Ya Allah, Dik, banyaknya panda, Dik. Ada panda kecil-kecil. Panda kecil-kecil. Banyaknya panda. Dah jam. Dik, panda kat mana, Dik? Naik terus. Oh, situ giant panda tu. Terima kasih. Alright, terima kasih. Jom panda. Kita budak ni dah tak sabar sangat nak pergi panda ni. Mana tengok muka budaknya? Ya Allah, baju pun dah hitam putih macam panda bawa hari ni. Kita mencari Panda. panda. I love you panda. Ini tak sweet. Tak ada gambar dia benda tu. Zoo, animal shawl. Apa ni? Except public holiday, school holiday, Friday, weekend. On Friday. Ada unta. Ya, ada kata jumpa kawan kelas dah. Ni jumpa kawan Jawab. kelas. Jalan Datuk Sri Zul Azhar. Duri, Dik. Duri dia nampak. Mana dia? Belakang sana. Mana tu duri dia? Mana duri dia? Mana Ada dia? tu. Oh, tu sana. Dia menyamar jadi rumput. Jom, jom kita pergi sana. Tak nampak dia. Panda. Sabar. Bukan, kita tak ramai panda. Dek, ni Dek landaknya, Dek. Video. Oh, ni giant panda. Ni landaknya, Dek. Landaknya menyeruk. Tu landaknya. Oh, tengok duri-duri kat belakang ni. Sebagai senjata dia, Dek. Kalau orang... Dek, ni hal lagi, Dek. Landak putih. Ni comelnya. Oh, ni landak Afrika. Ni, Dek. Ni landak Afrika. Dia warna putih. Nampak tu?
rasa. Tempat dia. Oh, tu muka dia. Tengok muka dia. Pusatnya. Tengok muka dia. Oh, tengok muka dia. Macam keluaram. Lari. Tapi barang depan lagi mah. Depan panda. Ni lah nak putih. Ni lah nak hitam. Muka dia. Ini. Okey. Ke mana kita, Dek? Nampak dah? Ya Allah, dah tak sabar nak jumpa panda dah. Mana ke masuk ke panda? Panda masuk ke mana ni? Ini belum lagi mah. Belum, ni baru nak buat. Jalan tutup. Mana lah panda tu? Dia tempat berekon kan? Apa dia? Dia tempat berekon kan? Mungkin kan? Ke? Betul. Dia tak boleh panas sangat kot. Memang tempat dia sejuk. Betul ke? Orang hutan kat atas je. Ih, Kalau kita daripada kita pergi orang hutan, kita pergi panda dulu. kita nak lama sikit panda. Okey. Dia tengah main apa tu? Panda. Dia makan buluh. Nampak tu dia? Ya Allah, dapat jumpa panda. Budak ni dapat jumpa panda. Dia tak excited. Apa perasaan? Senang. Ya Allah. Ambil gambar dia. Lama sikit jalan dia. Ha? Ambil dah gambar dia. Ya Allah. Tapi tak boleh. Ya Allah. Alhamdulillah dapat bawa nama. Nenek. 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 Tangan tepi. Tak nampak dia. Tak ada. Tengok apa ni? Tengok apa? Panda. Budak ni excited guys. Tak sabar sangat dia nak tunggu panda dia. Suka ke? Kita tengok daripada atas pula, jom. Sini dek, sini dek. Tak nampak, kat atas tak nampak lah. Nampak daripada belakang dia je. Oh, dia makan tengok. Sekejap, dek. Dek, sini dah.
kata orang bisa jom kesihatan. Datang di sini kena oh berat setiap hari 20 sebulan ke 20 kg awak setiap hari panda. Tinja panda. Ni adalah gantian buluh. Kan dia makan yang buluh-buluh tu dia tak hadap. Kan dia kayu. Dia ada makan benda tu. Untuk dia nak check kan. Tak tengok kena check panda punya tu. Dia boleh makan apple. Lagi apa? Lobak merah, kek bulu. Apple lobak merah yang besar. Budak ni tak move on lagi Dia macam tak nak keluar daripada panda. Garang kan? Dia garang sebab tu dia kena jauh daripada kita. Ciri-ciri fizikal dia baca. Apakah ciri-ciri ability panda yang hidup? Kaki dia apa? Kaki hadapan lebih besar daripada kaki belakang. Kulit tebal. Telinga memiliki daya pendengaran yang tajam, mengesan. Oh, sebab tu dia tak boleh bising, nampak ni? Supaya mengesan kehadiran pemangsa seperti harimau bintang, mak. Hidung dari bau yang bantu kan. Takut ada macam binatang ke apa. Dia takut. Takut. Tapi dia garang. Lepas tu kita kat sini kena diam. Ini rumah dia. Ni rumah panda tu. Nama dia, nama dia apa? Nyin. Ni mak ayah dia dulu. Ya. Collab Lepas tu bel. Oh, Liza. Oh, abu hitam. Dia suka. Oh, peristiwa dia tengok daripada awal ni, tengok ni. Menurut dongeng daripada sini dek. Ceritanya dek. Daripada sini. Menurut sebelah dongeng daripada negara tablet, sebelah giant panda asalnya warna putih. Dia mula-mula dia warna putih dulu. Nampak ni. Lepas tu satu hari seekor harimau bintang telah menyerang anak giant yang merayau. Jauh dari ibunya mendengar jeritan kecil gadis gembala cuba menyelamatkan kawannya. Lepas tu anak jaya berjaya larikan diri tapi malangnya si gadis gembala terkorban. Semua giant tengah menggunakan suku cara untuk mengikut adat tempatan. Abu hitam disapu tangan mereka sebagai tanda kesedihan. Sambil menangis dan meluk sungai. Abu hitam itu turut melekat pada bulu di bahagian bulu lain mereka. Sejak peristiwa itu bulu pada mata, telinga, kaki panda warna hitam. Oh, itu adalah dongeng ke tak? Kedai panda. Macam ada tempat baby je. Tempat baby panda ke? Oh, kedai panda dek. Ya Allah, macam-macam ada. Souvenir panda. Macam-macam ada. Panda.
cekak panda. Topi panda. Wow. Dia nak cari kitchen panda pula. Itu kepala lemak tu mana pink ah. Pink macam mana dia? Dah rambang mata dah. Ni kitchen ni lah macam mana? Mata tu. Mana? Mata tu buat apa betul? Itu dah tak boleh guna. Untuk tidur je. Ni untuk ni. Kenapa? Zebra. Ini besar. Zebra. Dia rusa. Dia zebra. Cakap banyak kan? Kita jumpa lagi apa? Zirafah. Itu namanya burung unta. Itu burung unta. Ni tempat-tempat haiwan kan? Rasa haiwan ni dia dah biasa duduk negara yang panas juga. So dia latihkan diri dia. Betul. So, kita atas tu kan? Mana monyet semua? Ni nak Tak bunyi. jumpa monyet lagi. Okey. Apa taman dia penguin tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi. So kita Anjing laut tak jumpa Kenapa lagi. tak orang hutan tu? Tu dah tu. Menyuruk kat situ dek. Orang hutan. Tadi tak gambarkan dia. Tadi. Tu dia dekat situ. Dah, jom. Yalah kita ke sana lah. Ni dia dah jalan keluar dah ni orang sini. Apa dia buat tu? Melempap dekat situ mak tu. Hai. Dia seekor je kat situ. Ni namanya orang hutan Borneo. Kita kena patah balik. Kita pergi kat orang hutan ni, tempat orang hutan. Dia duduk situ, dia jalan dah dia. Dia naik atas dah dek. Bila naik atas, jom. Jom, let's go. Baby. Nak mesti mencari penguin pula budak ni. Sibuk merunsing nak cari penguin. Mana ikan lumba-lumba dia dah tak jumpa lagi. Gajah pun kita tak jumpa. Bayangkan. Zirafah. Ramar selalu jumpa dah tadi. Tadi zirafah ni ada pula kat sini je kan? Tak letak sekali tempat ada zirafah tu. Kita orang tengah keliling rumah. Dia dah jalan hujung tadi, hujung jalan mati dah tu. Zip balik. Pegang je terus. Hai zirafah. Lembu. Nampak lembu. Tengok kat lembu-lembu ni. Dulu kat kampung selalu tengok lembu. Sini mana nak dapat lembu? Ada lembu dek. Buat apa dek? Makanan dia. Makanan dia. Sana lama main nampak sini. Nampak? Tu dia. Tu gajah. Nampak lah gajah. Gajah dihalangi. Boleh ni. Adik sini dek. Nampak muka dia? Oh besarnya dek. Tengok gajah.
Oh, besar. Nampak gagaknya? Nampak clear kan? Sebab dia ditutupi oleh kayu-kayu ni. Nampaklah mata dia. Oh, mana mata dia? Besar dia, berapa kilo dia tu. Berat dia. Gajah dah tua kan? Tua dari sana. Ha tu. Oh, dia berak lah, dik. Oh, yang besar-besar. Dia nak berak. Yes, this is elephant. Very big elephant, okay? Dik, adik kat mana, dik? Kat mana, dik? Kat mana? Elephant. Dia baring macam mana tak? Ni lagi, dik. Ni. Sini. Dik, si kancil, dik. Si kancil. Ha, mana dia? Tu. Kecil je, dik. Nanti yang bijak. Ha. Si kancil yang Bijak. hijau. Ha, itulah si kancil. Dia dah ada ulu. Ha, tahu kaki dia kecil ke bang? Dalam tu ada lagi si kancil. Si kancil. Ni, dik. Ni apa ni, dik? Ini lah barang. Dia tak betul lah. Mana ada, mana ada. Ni Patanodian. Macam pandang. Yang pelik lah. Yang ini musang pandan. Tak tahu mana pergi. Ngomong tak nampak mana tu? Dah tak. Nampak? Tak ada kan? Oh, yang tu apa tu? Apa? Apa nama dia? Si kancil. Tidak. Rimba reptilia. Ha, ni ada ular. Ada cicak. Dapat kita. Ada apa, dik? Ada kura-kura. Kura-kura. Milo. Wah, Ha, dia teruja. Oh, dia jalan, dia tengah jalan. Adik, kat kaki dia. Dia tengah makan, dik. Ni. Ha. Besarnya, dik. Dia makan apa? Carrot, buat salad. Besar tak? besar. Ha.
Oh ni di tengah jalan tadi. Besar kaki dia nampak. Kura-kura Ujaya, kura-kura Aldabra. Tortoise yang besar dek. Jantan mempunyai ekor yang lebih panjang daripada betina. Besar. Ni lambat juga. Oh, bila nak jalan tu? Mama dengan manusia. Manusia Nenek lagi ni. Nenek lagi laju tau daripada awak. Awak ni lambat betul jalan. Ramai orang. Tadi kereta mama. Nampak tu lah. Nampak tu lah tu. Habis tu. Betul ni lah. Tu ulahnya. Takut je mama. Tengok belang-belang dia apa? Belang kuning. Ni. Panjangnya 12 tahun. Takutnya. Mama Ada tengok. 6 ni. Kecil je nampak tu. Kecil je. Ada kayu tempat kecil tu. Nampak tak? Ni, ada kayu tu. Ya. Ni hijau dek. Aisyah dia. Hijau. Mana dia? Cuba cari dia. Nampak warna hijau. Nampak tak? Nampak? Nampak tak? Ha? Itu kan? Hijau tu. Ada nampak tak? Tu. Hijau tu. Oh, macam apa? Kopra. Ni kura-kura tadi. Ni. Kembali laju sangat ni. Hijau kan? Tengok kepala dia dek. Tengok dek kepala dia dek. Nama dia apa ni? Albino apa tu? Badan dia kan? Mana kepala dia? Ni kat kampung mana dia banyak ni. 3-4 kali dah. Besar je perut dia. Kau kepala. Belang-belang tadi. Oh, adik. Nampak tak kuning tau? Muka dia. Namanya Dinosaur batik albino. Orang tu. Sembak masih lagi. Ruang matahari. Oh, lidah dia mah. Masuk dalam dah ruangnya. Bateri fan tak turun-turun. Baguslah adik. Kejap lagi pakai handphone adik. Sebab bateri fan. Kerbau. Namanya seladang.
Dia adik-beradik lembu, dia adik-beradik kerbau. Wah, besar kan dik? Tengok tanduk dia. Besar. Jumpa juga adik kapibara dia. Kapibara. Kegilaan kanak-kanak. Tak tahu apa yang comel pun aku tak tahu. Tengok mama sini. Tengok mama. Hai. Isa tengok mama sini. Isa sini. Kapibara. Ada gambar. Tengok mama. Tengok mama. Isa. Apa dik? Apa namanya dik? Kapibara. Kapibara. Duk cari-cari kapibara jumpa juga. Dia makan apa dik? Makan kangkung. Kan? Kita berada di kapibara. Badai. Ni nak beli aiskrim apa? Panda. Tengok gambarnya. Panda. Gambar panda aiskrimnya pula dia nak. Panda. Tengok rupanya. Panda juga. Tak gambar lah. Senyum. Gambar panda lah sangat ah. Tapi dalamnya coklat. Mana hitamnya? Tak tahu. Sedap. Sedap. Kita orang berehat sekarang di sini. Sementara nak tengok show Pukul 3. pukul 3 nanti. Ni dah pukul 1 lebih dah. Kaki pun dah lutut dah longgar dah. Pergi dengan budak ni 2 orang lah. Ni badak apa dik? Badai. Bukan. Bukan badak berendam tau. Ni badak air. Oh, dia dah alam air je dia nampak. Dia pernah kat lalat kan? Entahlah. Jom. Dia suka Mana dia dik? Ni namanya lemur. Ekor cincin. Nak ikut map tu lepas tu. Oh, dekat belah sana fence pula. tu. Okey. Betul lah jalan kita ni. Dia bahaya. Tu dia nampak tak? Comel je comel dia. Tak apa-apa. Hai. Hai, yang ekornya panjang. Sama dengan kita lah dik, hitam putih hari ni tema kita. Ni seekor lagi dik. Tengok dik. Ni namanya black white ruffle. Dia macam panda ada warna hitam putih. Banyak binatang hitam putih. Oh. Dia punya. Dia macam nak patung tu kan. Dia tengok adik dik. Ambo, dia dah ready tak gambar nampak tu. Dia suka. Dik ke sana dik, monkey dik. Namanya apa? Ungka. Tengok bunyi. Ya. Sana-sana lagi banyak bunyi. Tu nampak tu. Banyak-banyak. Siapa ni? Monyet. Mananya monyet. Dik, nyenyet lah dik. Nyenyet. Monkey, banyaknya monkey. Beruk. Dik, beruk jambul. Ayam. Ayam. Ada ayam, tortis, banyaknya. Campur-campurkan. Sekali jadi masuk. Alam Bantan Afrika. Amboi, dia tengah ni dik. Tengah beraksi nampak tu.
Dia tengah tunjuk dia punya skill. Amboi dia. Yes, Dia tengah makan lah dia. apa dia ni? Tengok. Kau. Dia suka lah orang tengok dia, Dek. Ha. Dia suka. Suka. Bunyi macam tu. Macam Amboi, nampak, Dek. Macam nak patung betul-betul beli kat kedai tu kan. Macam tu lah tergantung dia. ungkang. Ungkar tangan putih. Tangan putih. Kita panggil dia monyet je. Monyet. Tak ada yang ungkang-ungkang. Baru dulu je panggil lah. Ni seekor lagi, Dek. Ni. Ha? Dia tengah buat aksi, Dek. Siamang. Selalu cakap itu siamang. Inilah siamangnya. Batu. Amboi. Ih, Mana ke yang siamang? Selalu panggil adik siamang. Inilah siamangnya. Inilah siamang pak tengah jongkit lah. Kepala dia dekat situ dia. Mama depan. Dia kepala keluar. Mama depan dah. Mama ajak kat sini. Sini. Tengok sini dulu. Tengok sini dulu. Ada apa dalam ni? Ni. Kenapa kepala dia keluar? Dia dah keluar asuk dah dia kepala dia. Takut. Tolong mana awak nanti. Hello kuda. Nak kuda sangat kuda. Hello kuda. Itu buat budak-budak kan? Bau dia mah. Tadi kita kat luar. Ha? Kita kat luar. Mana mah? Ni ayam. Ni ayam, Dek. Ayam berkokok. Ayam Bantan. Bantam. Kita tak gambar. Hari kita main tak gambar. Arnab, Dek. Rabbit. Mata dia merah lah mah. Banyak mas fokus. Berapa banyak? Ni tempat kanak-kanak. Oh ni skor rendah. Hai. Laut ni. Hai. Hai. Mana dia dengar? Apa khabar? Namanya Ara Rauna. Tu. Lah, Dik. Ni kambing namanya. Jam tu mah. Tu kambing namanya. Kesian je tak ada siapa tengok dia. Ni kambing namanya. Ni apa, Dik? Hit ke hawk? Tajamnya. Oh. Adalah pergi pelim. Ni, Dik. Ni banyaknya. Apa ni? Tikus. Tikus Belanda. Banyaknya dia. Tengok usik tu pegang-pegang tu. Banyaknya, Dik. Banyak. Banyaknya. Jom. Besarnya fish tu. Di dalamnya. Kita nak tunggu apa ni? Show. Show apa? Show ikan. Ikan laut. Kat sini. Sekarang baru pukul 2. Ada sejam lagi nak kena tunggu.
berakhirlah kita orang punya apa? Pengembaraan di dalam zoo. Kita jumpa next video. Kita orang ni nak tunggu ayahnya ambil. Jumpa saya di next video. Bye bye.